Assalamualaikum. Ni baru kes yang terjadi ni, disebabkan oleh permainan game. Disebabkan adik dia terpadam atau merosakkan device dia. Disebabkan itulah dia kelak adik dia umur 6 tahun. Aku nak bagi tahu korang bahayanya game zaman sekarang ni. Dulu kita budak-budak dulu, kalau kita nak main game, kita terpaksa pergi cyber cafe. Dalam cyber cafe, kebanyakan game yang ada adalah berteraskan kepada more tu war, perang, pakai baju askar, more tu patriotic kan. Kau pilih kau nak pasukan pengaman ataupun kau nak pasukan teroris, lebih kurang macam tu, yang menggunakan senjata yang begitu. Dan lebih kurang dia game frame per frame per frame. Tapi zaman sekarang ni, game dia lebih kepada berkitar kepada apa yang kita hidup sekarang ni. Aku tengok dekat Roblox tu ada game bully dekat sekolah. Dia jadi pembuli dekat sekolah. Dia tikar budak dekat sekolah. Dia timbak budak sekolah. Sebab apa? Game Roblox ni dia open source tau. Dia siapa saja boleh create game dalam tu. Siapa saja boleh create game dalam tu supaya benda tu viral. Tak kisah apa benda game pun. So Roblox ni adalah satu platform yang mana orang create dalam tu. So nak haramkan dia pun susah. So apa, Roblox ni adalah satu sistem. Dia open source. Contoh aku nak create game, bergaduh-gaduh kat sekolah, gangster ke apa benda, boleh buat dekat dalam tu. Bukan saja Roblox, banyak game dalam zaman sekarang ni. Yang kita takut adalah community dalam game tu. Diorang siap ada community tau, yang diorang berbincang sekali. Ada satu kes itu melibatkan keluarga aku kan. Ada yang sampaikan dia bercerita kepada kawan-kawan dia dekat dalam game tu. Dia benci mak ayah dia. Lepas tu adalah kawan-kawan dia dekat dalam tu, dia disarankan lah tikam je, bunuh je. Faham tak? The community tu dah sebenarnya adalah community game budak-budak ni toxic. Bukan dekat luar negara sampai ada child molester, ada sampai ada exploitation child sebabkan benda ni, sehingga kan diorang diperangkap untuk jumpa kawan dia main game tu, punya kawan yang dia main game tu adalah umur 40-50 tahun, rupanya adalah predator yang nak makan budak-budak ni. Faham tak? Makan, kau faham lah masuk kan? Kau faham tak? The community itself is toxic. Bukan zaman dulu macam kita pergi main dekat cyber cafe, kita main game, kita main antara kawan-kawan kita dekat dalam cyber cafe tu. Kita kenal di antara satu sama lain. Dan bukan semua orang budak-budak boleh pergi cyber cafe waktu tu. Dia disebabkan dia kos. Dan bukan semua tempat ada cyber cafe. Cuma tempat-tempat ada bandar-bandar saja yang ada. So jadi benda ni tidak meluas. Sekarang ni semua orang boleh hidup dalam alam maya. Semua orang boleh hidup dalam game. Semua budak-budak boleh hidup dalam game. Dan diorang lebih suka bercakap dan bersembang dengan kawan-kawan dia dalam game. Siap ada group lagi, everything, daripada diorang bercakap dengan keluarga diorang sendiri. Faham? Soalnya terjadi dengan kau dalam ahli keluarga aku sendiri. Sehingga ada kawan-kawan dia cakap bunuh je, ikam je. Kau faham tak? That kind of toxic. So sebab tu dia kadang-kadang benda ni banyak, sehingga kan melibatkan diorang ni terpaksa